Hai, selamat datang ke NY Channel, Motivasi Sihat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah, channel ni memang untuk korang. So, let's go. Hai semua, selamat datang. Hari ni, jom kita mulakan satu misi kesihatan yang penting. Kita nak kenal pasti 4 makanan hebat yang boleh tolong turunkan kolesterol. Anggap je, ni sebagai peta anda untuk capai jantung yang lebih sihat. Okey, soalan pertama. Kolesterol ni sebenarnya kawan kita ke atau lawan? Jawapannya, dia boleh jadi dua-dua sekali. Badan kita memang perlukan kolesterol untuk berfungsi. Tapi, kalau terlebih jenis yang salah, dia boleh bertukar jadi musuh dalam selimut. Kat sinilah kita kena faham perbezaan dia. Kita ada LDL, yang jahat punya. Bayangkan dia ni macam sampah yang sikit-sikit kumpul dan sumbatkan salur darah kita. Lepas tu, kita ada HDL, yang baik. HDL ni pula macam tukang cuci. Dia akan kutip kolesterol lebihan tu dan buang. Jadi, misi kita senang je. Kurangkan yang jahat dan pastikan yang baik tu sentiasa ada untuk buat kerja dia. Jadi, macam mana kita nak mula lawan ni? Jom kita kenal dengan sekutu pertama kita, bijirin. Dan apa kuasa utama dia? Serat. Cara paling senang nak guna kuasa bijirin ni, mulakan hari anda dengannya. Serius, semangkuk oat waktu sarapan bukan je buat kita kenyang, tapi ia langkah pertama yang sangat-sangat bijak untuk misi kita ni. So, macam mana serat ni berfungsi? Okey, bayangkan serat larut dalam bijirin ni macam span ajaib. Bila dia lalu dalam sistem pencernaan kita, dia akan serap kolesterol jahat tu, lekat kat dia dan bawa keluar dari badan sebelum kolesterol tu sempat buat hal dalam salur darah kita. Bijak kan? Sekutu kita yang kedua ni pula. Yang ni best sikit. Dia lebih manis, lebih berwarna-warni. Kita perkenalkan buah beri, barisan pertahanan yang bukan saja power, tapi sedap pula tu. Sama macam bijirin tadi, kuasa utama buah beri ni datang dari kandungan serat dia yang tinggi. Serat ni akan bantu kurangkan penyerapan kolesterol. Jadi lain kali, kalau teringin nak makan benda manis, apa kata tukar dengan segenggam stroberi atau beri biru? Lagi sedap, lagi sihat. Seterusnya, sekutu nombor 3. Yang ni kita boleh panggil dia si penghalang, kekacang. Dia bukan setakat snack rangup biasa tau. Dia ada kuasa istimewa untuk sekat kolesterol secara terus. Apa senjata rahsia dia? Namanya sterol dan stenol. Dengar macam pelik sikit tapi senang cerita, ini adalah sebatian semula jadi dalam kekacang yang bertindak macam guard atau bodyguard dalam usus kita. Macam ni ceritanya. Bila anda makan kekacang, sterol dalam tu akan berebut atau bersaing dengan kolesterol dari makanan lain untuk diserap oleh badan. Disebabkan struktur dia, sterol ni selalunya akan menang pertandingan tu. Hasilnya, kuranglah kolesterol jahat yang dapat masuk dalam badan kita. Hebat kan? Dan akhir sekali, kita dah sampai kepada sekutu yang paling power dalam senarai ini. Ikan, terutamanya ikan yang berlemak. Dia ni memang juara untuk satu nutrien yang sangat penting untuk jantung, asid lemak omega 3. Ikan macam salmon, sardin atau ikan kembung tu, semua tu kaya dengan omega 3. Dan jangan takut dengan perkataan berlemak tu tau, sebab inilah jenis lemak sihat yang badan kita memang perlukan. Jadi, apa sebenarnya omega 3 ni? Dia ni sejenis lemak baik yang bukan saja tolong kurangkan kolesterol jahat LDL, tapi dia juga tolong turunkan triglycerida. Satu lagi jenis lemak dalam darah yang bahaya untuk jantung. Kiranya macam package 2 dalam 1 lah. Jadi, apa nombor ajaib yang perlu kita ingat? 3. Cuba sasarkan untuk makan ikan lebih kurang 3 kali seminggu. Kekerapan macam ni dah cukup untuk bagi manfaat terbaik omega 3 untuk kesihatan jantung kita. Okey, kita dah kenal keempat-empat sekutu kita. Sekarang, apa kata kita kumpulkan semua ni jadi satu plan tindakan yang senang nak ikut? Jom kita imbas balik. Bijirin dengan beri, kuasa utama dia serat untuk serap dan kurangkan penyerapan. Kekacang pula guna sterol untuk blok terus kolesterol tu. Dan ikan, dia guna omega 3 untuk kurangkan LDL dalam darah. Nampak tak? Masing-masing ada peranan istimewa dia. Ingat tahu, anda tak perlu ubah semua benda dalam diet anda serentak. Mulakan sikit-sikit, masukkan 1 atau 2 makanan ni dulu. Sebab perubahan kecil yang konsisten itulah yang akan bagi kesan paling besar untuk kesihatan kita dalam jangka masa panjang. Jadi, soalan terakhir untuk anda. Dengan 4 pilihan hebat ni, yang mana satu agaknya yang anda akan cuba dulu? Pilihlah satu dan mulakan langkah pertama anda hari ini juga.